adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi. Begitu juga doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis-hadis. So kita nak follow yang tu. Kan kita nak follow apa yang Nabi telah sebutkan dan kita nak amalkan. Kita nak amalkan bersama. So ni penting tuan-tuan, supaya kita dapat merealisasikan orang kata mengikuti spesifikasi yang sepatutnya, terutama dalam bab zikir. So banyak sangat zikir yang Nabi bacakan sebenarnya. Kalau tuan lihat kepada hadis Aisyah, isteri Nabi. So Aisyah pernah ceritakan bahawa mulut Rasulullah ni sentiasa terkumat kamit dengan zikrullah. Maknanya Nabi ni sentiasa berzikir all the time. So ini antara salah satu perkara yang penting juga untuk kita tahu bahawa Nabi adalah insan yang sentiasa berzikir. Okey. So untuk kita nak amalkan apakah zikir yang Nabi telah bacakan, so buku ni lah